Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, pada hari ini kita bersama dengan Pony AJ. Oke, macam mana Pony AJ? Baik. Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat pagi. Jadi Pony sekarang ni baru aja bersara lah, bersara pilihan lah. Okay. Jadi sekarang ni dah tak ada apa nak buat. Jadi duit gratuity tu Pony belilah sesuatu yang bermakna. Inilah dia. Okey, kita tengok. Baru terima. Macam ringannya kotak tu. Berat. Oh, okey, berat. Yalah, macam ringan mungkin lah. Okay, jadi kita akan review. Kita nak tengok apa benda dalam ni. Okey. Ni hasil kerja Pony berapa tahun? 30 tahun. Jadi ganjaran tu Pony ke tepi sikit. Kita ambil benda ni. Okay. Jadi kita cuba buka lah, mana pisau ni. Buka. Okey, unboxing. Ui. Okey, kita dah. Kita tengok apa ada dalam ni. Mana ni? Kosong. Lah, lupa Pony dah buka dah. Okey, jom kita tengok. Ya, tu dia pelakon utama kita. Okey. Ya. Oh, 6 HP 6 HP. Ini dia benar, Pony dah keluarkan awal lah. Pony dah tengok dulu. Okey, tapi ni kira macam review semula lah. Review semula. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok balik kotak tu, apa yang ada dalam kotak tu selain daripada benda ni. Okey. Kita tengok apa yang ada dalam tu. Ni apa dia ni nama ni? Ini enjin Hangkai. Enjin bot Hangkai. Bot ni yang tu. Kita tengok apa yang dia bagi. Daripada enjin tu. Okay, dia bagi apa? Ni tong ni apa ni? Campuran minyak tuti dengan petrol. Ni tuti apa ni? Dia tulis tuti Hangkai. Tuti dia ni lagi cair daripada tuti yang motor tu. Dia tak boleh pakai motor biasa kan? Yang motor punya tak boleh pakai kat dia. Yang dia ni apa ni? Ni manual dia. Manual dia. Tali penyetat kalau putus. Kemudian dia ada bagi impeller ni untuk water pump. Ni berapa kalau beli kat kedai? Kalau beli kat Shopee dalam RM15 je. Tapi kalau beli ori punya pergilah dalam 40-50 je ni. Ni ori kan? Ni ori lah yang dia bagi. Ori China lah. Ori tapi made in China lah. Okey, ni dia punya manual dia. Tapi manual dia semua kalau tengok sini dalam bahasa Inggeris. Okeylah dalam bahasa Inggeris. Boleh lah. Boleh lah. Pony ingatkan dalam bahasa Cina. Okey, ni dia punya kad. Ada pula warranty. Dia bagi spana. Dia punya entahlah kad warranty, tak tahulah boleh ke claim warranty kalau rosak kan. Spana dia lah. Tapi biasanya kita tak hantarlah warranty, kita buat tak sendiri. Tak adalah. Kalau nak warranty kena hantar enjin ke negeri Cina balik. Okey, jenama yang Pony beli ni ialah jenama Hangkai. Enjin 2 stroke 6 HP. Dia tulis itu kalau tengok itu. Ya. Depan gantung lah. Pony dah 50 lebih ni atau yang beli yang 6 ajalah. Okey. Sebelum ni untuk view yang sebelum ni. Ada yang 15 kan. Yang 15 dulu yang Pony beli dulu. Semua Pony dah jual. Bila Pony tak ada duit, Pony jual semua. Bila dah ada duit, Pony beli balik. Okey. Jadi ni nama. Mana nama? Dia ada tulis ni. Tak ada. Pony dah potong punya. Okey. Ni dia. Potong. Pony potong. Sebab nama dia tak cantik lah, Hangkai. Kalau tambah sikit ni jadi bangkai. Jadi orang tahu itu Pony akan tulis sini
Suzuki bukan Suziku. Suzuki jadi Suziku. Ataupun biar macam tu je lah. Nanti cari stiker yang cantik sikit. Okey. Oh, ni spek dia macam mana? Spek dia kalau tengok sini 6 HP. Tapi yang sebenar bukan 6 HP ni. Berapa? Dia engine ni kita tengok guys dalaman. Bukan 6 HP. Kau ni tahu punya. Ni. Oh, ketat tu. Oh, Di sini dia. Kat sini. oh. Barang baru ketat tu. Yang padat lah sikit. Ni dia lekat. Ya. Ya. Ni sampai sini kena buang ni. Ha? Tak payah. Apa dia? Kau tak payah. Dia melekat dekat situ lah. Ni satu lagi ni tu. Dia punya penutup minyak. Ini melekat ni. Dia baru lagi ni. Pusing-pusing sikit. Aduh. Okey, dah boleh tu. Kak. Payah pula buka. Ya, barang baru. Ya. Tutup balik. Tanggal ni. Tanggal dulu. Okey, dia kena tanggal penutup. Penutup ni dalam. Oh, macam ni dia punya tangki dia. Lain Dia ada satu lagi sini jack untuk tangki eksternal punya tank lah. Oh. Sekarang dia boleh dua pakai satu sini boleh, sini pun boleh. Oh. Tapi kita pakai yang ni lah mudah, minyak bawa lah tong kecil tu spare kan, dia tak kuat. Dia satu silinder, satu piston dia. Satu piston ni tak kuat lah minyak dia. Jadi minyak tahu ni dalam tangki ni berapa liter, lebih kurang dalam 3 liter, 2 liter lah, 2 liter ke 2 liter. Tengok manual dia tadi. Okey, enjin ni sebenarnya dia tulis itu berapa? 6 kan? Sebenarnya bukan 6, dia 5 juga, 5 HP je. Dia nak tahu dia punya tu 6 kan, tengok kat manual lah dia punya size bore. Size dia punya spek dia kan. Ni. Ni bore and stroke 54 darab 43. Ni propeller kipas dia ni. Ni bore ni. 102 cc. 102 cc dengan ni 5 kuda lah. 5 HP lah dia tulis. Kenapa dia? Itu strategi pemasaran lah. Dia sebenarnya ni rasanya macam klon Tohatsu ataupun Mercury lah. Jadi dia tak tulis lah 5 kan, ada orang sama dengan apa? Syarikat lain marah pula tu. Tu buka tudung Jadi sebenarnya jangan tertipu lah. Sebenarnya bukan 6, 5 je ni, 5 HP saja. Oh, macam ni isi minyak dalam ni. Ni kalau minyak ni 2 liter, 3 liter berapa jauh boleh jalan? Dia subjektif benda tu. Dia bergantung pada saiz boat. Kalau boat 14 kaki standard tu dalam berapa, ni pun tak ukur, tapi jauh lah sebab dia jimat minyak dia satu silinder ni, minyak dia jimat lah. Kalau pakai motor kat penuh tangki tu, macam tangki minyak motor lah ni, berapa jauh tu boleh 50 km. Bahau seremban ni. Kopi ni dalam sungai, dalam air, mungkin dalam 10 km boleh kot. Ni tempat tali dia, starter dia. Nampak baru semua. Yang Pok ni suka, okay. dia enjin 5, enjin 6 macam ni, tapi dia kipas dia, propeller dia. Okey, cuba tengok ni. Dia exhaust dia keluar sini. Mana ni? Exhaust. Di sini. Exhaust dia keluar, asap keluar sini. Asap keluar situ, bagus. Jadi masa kita guna bila tengah laju, exhaust ni asap tu dia membantu menolak bot sekali. Daya macam daya. Tak banyak sikit dia membantulah kan. Daripada yang jenis propeller tajam exhaust keluar dekat sini tu. Yang sini lah dulu. Dia betul-betul bergantung pada kipas je lah. Tapi macam ni tengok, exhaust keluar sini.
Lagi satu kipas ni, cuba tengok dia punya cengkung tu kan. Oh. Cengkung ni ke belakang betul macam ni. Selalu kipas yang biasa-biasa tu dia punya ni dia tak cengkung, dia macam leper ke dalam sikit lah kan. Ni tengok dia betul-betul tajam, dia nolak air tu kuat tau, daya dia tu. Ni ya sebenarnya Pak Nik dah beli ni dulu, dah pakai dah. Dah pakai tu Pak Nik tahu. Tinggal lagi Pak Nik jual lagi tu pasal Pak Nik tak ada duit lah. Tapi Pak Nik dah rasa pakai ni, tu yang Pak Nik beli balik. Jadi memang Pak Nik syorkan siapa yang nak guna untuk apa ni, enjin bajet lah kan. Enjin bajet. Ni dia hangkai ni. Dia tak berat, kemudian power dia sama macam Mercury, macam Tohatsu. Memang power, memang laju. Kalau naik seorang lah dengan bot 14 tu atas air duduk ni. Ni kalau bahagian mana yang mengelak anti karat tu? Mana dia? Itu anode. Anode dia mana? Ni. Oh, Ni ada satu. Bawah ni ada satu rasa. Ini tak ada. Tak ada. Kecil ni satu. Memang tu anode dia. Ni anode satu. Sebelah sana tak? Tak ada. Ni satu. Mungkin belah dalam dekat enjin. Dia enjin baru-baru sekarang ni dia lain. Dia simple je. Oh, anode dia tak nak letak besar-besar. Takut berat ke apa. Jadi inilah enjin yang Pak Nik pun syorkan lah. Pasal Pak Nik dah pakai, Pak Nik tahu. Banding dengan enjin tak mau sebut jenama lah, yang Y lah, Y kan, enjin yang jenama huruf dia Y, tapi 5 kuda lah, 5 horsepower. Dia punya kipas tu bukan macam ni, yang jenis biasa yang moncong ada skru kan. Lembik. Tapi ni memang sedap power. Pasal Pak Nik beli lagi sekali. Okey, cuba kita test dalam air pula. Okey, kita nak